Hai, mari belajar bersama Cikgu Ika. Okey, hari ini kita nak belajar berkenaan ejaan. Kita sambung ejaan yang lepas. Okey. Kali ni vokal. Vokal apa? Vokal I. Sebut. Semua sebut. I. Okey, vokal apa? I. I bunyinya I. Okey, kita sambung. B-I-B. Sebut. B-I-B. Yeay. Okey. Good. Okey. Good. Okey. C-I-G. C-I-G. D-I-D. D-I-D. Sini saya pegang. F-I-V. 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 Dapat F huruf apa? G. G-I-G. G-I-G. H. H-I. H-I. Dapat H huruf apa? Huruf I kan? Vokal apa? Konsonan J. J-I-G. J-I-G. K-I-K. K-I-K. L-I-L. L-I-L. M-I-Me. M-I-Me. Kerja lagi hingga pandai. Kita ulang semula. B-I-B. 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 C-I-G. C-I-G. D-I-D. D-I-D. F-I-V. F-I-V. G-I-G. G-I-G. H-I-E. H-I-E. J-I-G. J-I-G. K-I-K. K-I-K. L-I-L. L-I-L. M-I-Me. M-I-Me. Okey, cukup untuk hari ini. Kita sambung lagi. Bye-bye.